Abul Qasim. Itulah ungkapan seorang Yahudi yang anaknya sentiasa memberi khidmat kepada Nabi. Kemudian anaknya sakit, Nabi pergi menyunsung ziarah ke rumah anaknya, dan Nabi lihat seolah-olah anak itu akan dah nazak. Nabi berbisik kepada anak itu, aslim, masuklah Islam. Dan anak itu kebingungan, lalu seolah-olah minta izin kepada si Yahudi tadi dengan isyarat matanya, dan itulah jawapan Yahudi itu. Taatlah, patuhlah kepada Nabi SAW, Abul Qasim. Lihat bagaimana indahnya, dan anak itu terus masuk Islam. Dan Nabi SAW mengungkapkan, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang dah selamatkan budak itu daripada dibakar oleh api neraka kerana dia masuk Islam. Itulah dakwah. Nabi ziarah orang Yahudi, Nabi ziarah anak orang Yahudi, Nabi berdakwah dengan indah kasih sayang, sehingga itulah jawapan daripada seorang Yahudi kepada anaknya mengizinkan untuk masuk Islam.